dan seperti barang yang dihikayatkan bahwasanya ada satu hari yang datang ia pada zaman Muhammad, guru Imam Abi Hanifah, dan menuntut ia akan segala ulama, hendak berhujah ia dengan katanya. Kemudian adalah sirah manusia yang dalam bentuk dasar. Wate adalah masa Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu imam mazhab yang terakhir. Bak wate droninya nasira orang yang ingin untuk mengembangkan faham yang salah. Puatan yang kata kamu Allah Ta'ala itu ada. Lalu orang yang mengenai perkembangan salah gepegat sama macam perkataan, sama macam payang-payang katanya droninya katanya adalah orang yang yakin Allah Ta'ala kemudian betapa tiada di tempatnya. Boh tiap barang yang pakon hana mahaja ke tempat. Nyo istilah orang buat gaduh qadiyah. Allah menyotip barang yang mahaja ke tempat. Nanti kira sesuatu yang mahaja ke tempat nyo nengko. Tibet peduk-peduk wa Tuhan nengko. Pakon balik dua. Hidih uram nengko. Sesuatu yang mahaja ke tempat nyo punya menyona ngan payah pernah. Menyona ngan gadah hana. Nyo. Jangan Allah mahaja ke tempat. Tutup dengan. Nyo puakon. Tanya gila. Allah karena kahana lihana atau Allah karena payah kagadah pernah. Kon. Yana hajat istilahnya nengko. Hajat dakun Allah mahajak ke tempat. Pakon karena sesuatu yang mahajak ke tempat menyona ngan payah pegat. Masjid dah pegat perlu tempat, kuih dah pegat perlu tempat, rumah dah pegat perlu tempat. Tetapi Allah Taala kan payah pernah. Pucit Allah Taala karena ba Allah hana tipun hana nengko. Menyaba Allah tipun hana ba Tuhan hana, menyonan Allah Taala hana payah pernah. Menyona hana payah pegat. Sesuatu jih tapi jih hana payah pegat. Menyo hana payah pegat pupu kadah. Payah urang pegat. Pakon. Menyo urang pegat kepu ya pegat jika barang ruga urang. Tiga. Payah bahan hana. Kepu bahan hana payah pegat itu. Jadi menyo Allah Taala kena ngan payah pena, urang pegat Tuhan hana perle niku. Bahan pu ba Tuhan hana perle niku. Nyo. Menyo tiap dah pegat, katanya pajan dah pegat. Perolehan. Berarti kan ada mun Allah Taala hana pegat hana pajan na Tuhan aku. Alian kada pegat, pak na pegat bineh kedai. Tuhan hana pegat hanya yang patna gini aku. Banyak kada pegat karena potongan kiban bahan Allah Taala hana pegat. Nyonan ante kada keun Allah Taala ngangeun payah pena sama dengan ba Tuhan hanya na damun. Ba Tuhan hanya na tempat, ba Tuhan hanya na potongan, ba Tuhan hanya na warna, dumpuhanan aku. Mapakan gadah pada hai barang nanyan menyona ngan payah pena nyan mandum nyan wajib menyona karena hana sipun hana musaput dan berlen ko kaman ko kabeh Allah Taala ko ngene. Jadi kemudian inilah yang dari berkata ia puikeun betapa tempatnya, maka tiada ada sesuatu yang wujud melainkan ada tempat. Maka berapa mereka itu yang sudah dikalahkan oleh dahari. Kedanya tingkat biasa-biasa ubina madung ka beri keterangan pakon paling-paling keterangan ada nak pegah hana petih karena pegah di dengku awai hana dompat Tuhan. Tapi keterangan HIB niku menolak dahari tidak sanggup karena kemampuan ji secara akal. Maka bertanya ia kepada manusia, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu? Nya ubina yang kepegat perdawaan ngalun mandum beri keterangan sama dengan menyonan betul itu Tuhan nak dompat gelung pegah. Sona lain yang melakukan penolakan ngalung. Maka sahut orang banyak ada lagi iaitu Hamad. Nazirah tu kira-kira orang yang mentang yang dalam turut hadir yang beri kira-kira penjelasan dan keterangan dengan drawaka yang bernama iaitu Hamad. Maka berkata dahari, hai khalifah, hadirkan olehmu akan dia. Karena perdakwaan, pertemuan adalah dengan secara resmi, kan secara tertutup dan pertemuan secara terpimpin. Artinya memang pakai aturan iaitu raja, doatu dan kira-kira aturan kerja. Gelakelo mbak raja, miona rotu dua rotunya akan pegah lawan yang tengah pegah orangnya, kime kena kelun. Kemudian keputame supaya aku berhijrah ia sertaku, maka menyeru khalifah akan Hamad. Maka berkata Hamad, buatlah berkata Hamad, beri tangguh olehmu akan diaku malam ini. Lelaki barawana
untuk malamnya wala baik singgah mentang nengko. Beliau mendenguh akan hadiri bak tempat munadarah tetapi baik dengan malamnya, tetapi kira-kira bak malam yang lain. Maka tatkala berpagi datanglah Abu Hanifah dan adalah ia Hamad adalah guru Abu Hanifah niku. Guru Abu Hanifah niku lebih tua, lebih senior Hamad karena adalah Abu Hanifah adalah anak didik daripada beliau. Kemudian bab singgah adalah diikut sertakan oleh Hamad dan oleh Abi Hanifah, dan beliau adalah iaitu Abi Hanifah dalam posisi mentang uwi. Anak payah tanya guru yang murid pasti niku. Tapi nak kira-kira man guru yang murid Tuhan murid nak cin niku. Yang nak ruam dagang bubuh katanya niku. Tuhan katanya katanya niku. Tuhan katanya niku. Habis iya ke Tuhan long ngendra ke laumu niku. Ya. Kemudian melihat ia akan gurunya yang bernama Hamad itu di dalam duka cita. Nekil Abi Hanifah dalam posisi nekalan gure dalam keadaan hana padina perasaan yang terbuka. Pakai keimanan, maka bertanya Abu Hanifah akan dia apa sebab daripada kepercenaan ini. Keadaan hana cerah saja nekalan ustaz, adapun abu adapun guru nya pakan. Maka berkata ia, betapa aku tiada duka cita dan telah menyeru oleh khalifah akan daku berhujah serta dahri sehingga gelake langkah lun le pemerintah le raja le kerajaan untuk berhujah dengan dahri, dan memang buatnya telah menghimpunkan segala ulama dan aku bermimpi cuma sehingga gehoi lun na lulumpawa sikre maka mimpinya ke yang naik lun doa. Maka dunia yang mempunyai yang lemah adalah guru yang lumpau, murid yang boh takbir niku. Buatan yang melampau dia dalam tidur aku akan sesuatu pelihatan yang sangat mungkir. Lumpau yang mengerikan niku. Ada jet baik dah pegah tapi ka terpaksa lu pegah berkata. Maka berkata Abi Hanifah, apa ia? Mimpi pun yang pernah kira-kira Syekh Mumpau kalau sampaikan baklun, aku lihat akan satu dusun yang sangat luas. Lumpolun merempuk sebuah padang yang hana bak kaya sapu lagi berhiasan. Dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Cuma lain hana pernah ngena sibak bak kaya tapi penuh dengan rindang dan penuh dengan lebok. Maka keluar daripada satu penjuru, kemudian dalam padi-padina daerah di lingkap tempat tersebut itibit dalam lungki-lungki gampungnya sirawa babi, maka memakan ia akan buah kayu itu hingga habis dengan daunnya dan dengan caungnya, sehingga adalah tinggal batang semata-mata. Ubina boh un tinggal bak kaya polos. Keluar daripada isi pohon kayu itu satu harimau. Tiba-tiba lagi yang kaglih lambak kayanya nepegah lahir sebuah harimau, maka ditangkapnya akan babi itu itibit bak kaya si bak kira-kira harimau, dan bui yang pajuh un kaya menoi jerok dari harimau, lalu mati babi itu. Nyan tagai lempau, nyan tagai. Dijawab oleh Abi Hanifah bahwasanya Allah Taala mengajar ia akan daku ilmu takbir. Lagi dipurna oleh Allah Taala ke Nabi Allah Yusuf ilmu takbir ni. Beliau telah kira daripada dipurna oleh Tuhan ilmu takbir lumpau niku. Maka mimpi ini baik bagi kita, jahat bagi seteru. Ilmunya adalah mimpinya kegedanyo Syekh jerok tapi kegop hanagot niku. Inilah takbir yang dipegang oleh niku. Pemal takbir lumpau menyanjan balik ngelempau niku. Lumpau ngeri handai pegah tapi asawai got niku. Yo ganyan cid mimpi kira-kira ngeri tetapi isi adalah manfaat. Nalin cinging sabah buku takbir lumpau tapi hang patih ni kan. Buku tu nam tulis niku. Kira orang melumpau mentina ngamak ni. Nyo ni nyan dalam pot dia pegah agau niku. Ilo lumpau bukan mentina ngamak. Han dia pegah niku. Tapi hina lah buku takbir kira orang yang mimpi berzina dengan mak dia akan berhasil selagi dituntut. Dia tengah jak sekolah insya-Allah selesai dia tengah buat malam niku. Tajik tanyang ilongnya lah lumpur nengku kelan tajik tanyang nengku. Salah-salah pakai jawab nyengkah kena dia dan dia ngoi nengku. Takut menang jawab nengku. Minta masa sah dalam nengku. Tapi inilah maknanya nanjin nepegah beliau adalah kedatanya God tetapi kurang jih adalah hana je ngoi tepung.
Kemudian apabila laganya memakan, ia akan bawa singgah kayu itu satu harimau. Habis payuh, maka mimpi ini baik bagi kita dan jahat bagi seteru kita. Maka jikalau engkau izinkan bagi aku kepada takbir akan dia, niscaya aku takbir akan dia. Nan pegang. Menyo memang gure dan Syekh Idin lumpugat penjelasan berlanjut, lumpugat cerita niku menyohat nan tegai. Maka berkata Hamad, takbirkan olehmu ya Nu'man, karena nama Ahmad bin Hanbal iaitu Nu'man, artinya nama Abu Hanifah itu Nu'man. Maka berkata ia, bermula dusun yang luas lagi berhiasan itu agama Islam. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Dan asalnya yang tinggal itu tinggal sirotek bak kaya lain kabeh yang kedengku adapun Syekh. Dan babi itu dahari, dan harimau yang memotak yang membunuh babi itu aku. Jadi yo kelong yang rimong ke beliau naku. Anak tek mendang yang ubud. Maka berjalanlah engkau dan aku menyonan Syekh berangkat dan melolong terang aku. Serta maka dengan berkat himmah engkau dan berkat hadrat engkau, aku berkata sertanya, nanti bojong nu peruh long beok naku. Dan aku lazimkan akan hujahnya. Maka sukalah Hamad itu dan berdiri keduanya ketika itu jua kepada Masjid Jami'. Sama dengan inilah kira-kira yang biasa bila sirom murid ka kayim nememe legure na beu lebih bawanya nako. Biasa mana nako? Pupunya lebih nako. Ya kayim nememe lebih hawi neme bakri. Pak yang na kira-kira barang yang puh ronya neme mungkin 3 bacu bina. Pak kira-kira barang yang rendah neme konyan mungkin je pegal listrik nako. Pasti na lebih nako. Ha, jadi baik fikir dong thamai ke mai labu apa yang nak buat yang hai ber you ber balong baik fikir je semua berat nako. Jadi pengen dan demian nako. Ham temu ber lah nyoh nak pada ke mai labu loh ni. Dekat memang kaji ke berkantor abu baik terkenan nako. Nyai pengen lah nek nako. Ha, dia dapat ita pakai ke meji sabi. Papat yang nak ajak sewa tanah ke meji. Berarti tukang angkut pada nako. Hanati ayah yang jerat punya ayah hanajik nyai pengen dan demian menan nako. Maka datang khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majlis Hamad. Keesokan hari masuk dalam majlis yang telah ditentukan dan pertemuan yang telah dijanjikan. Maka bawatannya adalah tamang dalam sebuah tempat dan piyuh pada sebuah tempat yang kali dipegat. Kemudian pemana dalam majlis, yakni majlis Hamad yang hadir itu dengan berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya, di bawah adalah sarirnya, hanaik ronyan atas mimbar pedium, tapi du edih miyub, tapi bak jaro ronyan memegang ia akan kaus gurunya. Artinya baik meri sanggih ronyan tetap sebagai anak didik, sebagai murid, dan diub mat silap gerayanku. Dan adalah kemudian silap draw nama beliau dan silap draw juga kerau. Maka datang dahri dengan naik ia di atas mimbar dan berkata ia, siapa yang menjawab akan soalku ini? Ha, tentang gerak-gerik pun kan cit meri dalam sifat keangkuhan. Maka adalah sahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu? Kemudian gekhilah Abu Hanifah, putranya akan nyatakan olehmu. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pertanyaan kamu. Yonan ditanya yang penting leren dulu. Baik dia fikir saya jawab. Tanya yang lain aku. Soalnya jawabnya. Hai dia jawab ke kanan aku. Maka berkata dari siapa engkau hai kanak-kanak. Engkau berkata-kata sertaku beberapa orang yang mempunyai kemegahan. Dan orang yang tua-tua. Dan serban yang besar-besar. Dan yang mempunyai kain yang kegagahan. Dan tangan baju yang luar-luar. Lemah mereka itu daripada aku. Baik kata jawab. Kira-kira ingusan tak kata mantap. Yang raya-raya lain hai jawab. Baik dengan kata tadi punya tanya yang lidraw ke yang tayak pula ulok-ulung kun dari. Maka betapa engkau berkata sertaku padahal kecil umur engkau dan hina diri kamu. Yang kapai kamu datih kedai miyub. Berkatalah Abi Hanifah, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan tidak menaruh akan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar dan kain yang adalah yang kegagahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia bagi ulama seperti firman Allah, walladzina utul ilma darajat.
Karena Al-Quran bicara yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan hina megah, kan hina raya. Dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu yang beberapa derajat. Maka berkata dari itu, engkau yang menjawab akan soalku? Ya. Maka kata Abu Hanifah, bahkan aku jawab akan soal engkau. Puan yang drone dan yang tu, lo akan jawab. Mata-mata lo jawabnya kan karena kemampuan, kan keangkuhan, tapi dengan semata-mata taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata ia, adakah Allah itu wujud? Dan yang Tuhan menurut kata nah Tuhan. Jawabnya Abu Hanifah, bahkan Allah itu ada. Berkata ia menyatu Tuhan yang kana, ia kata, punakala Abu Hanifah, tiadakah bagi kamu itu tempat? Dan yang lelun bak draw tu, draw na tempat. Nah, kata dari berdapa ada mewujud, tiada ia bertempat. Kemudian Tuhan yang na, paki mungkin na, menyo memang hana bertempat. Kata Abu Hanifah, bagi ini dalil pada diri kamu. Menyo yang tiap barang yang na harus na tempat, baik dengan bawa lain, bak draw milain fikir. Bak draw ni empat jenawa balik elun. Putra jawab, katanya di mana ia dalilnya? Menyobak lon ke jenawab, tak pegah mentang nyak loncing yang lilun. Maka katanya ia, iaitu tiadakah pada diri kamu itu nyawa? Maka katanya bahkan. Jangan drone orangnya udip mati. Udip ke Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu itu? Contohnya, jawang yang na bak ulai, bak muka, bak perut, atau bak kaki, mana? Maka tercengang ia. Dukna jenawab nengku kahana jawab berarti sama dengan dia, itulah kan carang, tetapi adalah dalam posisi kebodohan. Saya kira dalam carang han menanya jawab pakan keyamanan karena yang adanya adalah pat hidup adanya. Kemudian tercengang ia, kemudian menyeru oleh Abu Hanifah akan air susu buat dalil yang lain. Alanya nilai oleh Abu Hanifah akan ia susu untuk pegat dalil yang lain. Nyo gekun jawab dengan dalil akli niku. Jawab dengan dalil akli lebih menyentuh kepada lawan ketimbang menjawab dengan dalil nakli. Dan berkata ia, tiadakah pada air susu ini minyaknya? Lunda yang bakrona yang bawa nyolam ia susunya namanya kata dari bahkan kembali dengan teman-teman aku. Nah, lamjih namanya kata Abu Hanifah di mana tempatnya? Cuma tempat jih pat di ataskah imiyub datih. Kemudian maka terjangang pula dahri. Maka berkata Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi roh itu tempat pada tubuh dan tiada dapat bagi minyak itu tempat pada air sesuatu ini, demikian pula tiada dapat pula bagi Allah Ta'ala itu dalam kun dan ini adalah tempat. Kemudian nyan keronyan tanyang minyonan Tuhan na tapi dalam alam hana. Tentu tak pujung le tanyang aku. Pakan Allah Ta'ala na hana alam-alam aku. Tentu biasa dalam istilah menyohanai dalam naik luar aku. Tanyang Tuhan pat lang alam kon, menyohanai luar menyohanai dalam aku. Lam nang grau hana dan dai luar nang grau aku. Be hetat i dalam i luar ya tu himiyub ubud raya taw yo be hetat aku. Terjadinya luar dalam meyub atuh yo ngan taw terjadi jih adalah nama tersebut delih na sesuatu. Maknanya yang bahasa dah pegat masjid, yang belah dia bintih pun luar. Belah dia loteng atuh bintih kenau dalam. You kalau pegat masjid yang dah luar yang dah dalam. You kalau pegat masjid, luar masjid dah dalam masjid yang dah. Hana nengko. Dah. Segala nak pegat alam dia Allah Taala yang dah luar yang dah dalam nengko. You kalau nak pegat dunia Allah tok sirawan. Alam kalau nak pegat, kalau nak pedih, dah luar dah dalam. Hana, atuh dah mayub dah. Hana si Tuhan nah. Wadanya pai luar dalam. Nah hana luar, nah hana dalam. Menyo memang Tuhan nah hana luar, hana dalam. Leh na alam harus luar dalam, yo baru kun. Baru ye hana tempat, ino kam tempat nako. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal hendak tu kena nentak ke? Pakai nak terus lihat aja ni. Dunan kata lu puak punya urusan malau nako. Dunan kata ngap nak boleh jawab le nako. Jadi minyonan ditanya oleh beliau, maka apa sesuatu ji ni jauh dali pada badan kamu ni tanya putra. Minyonan putra yang nabat belajar ke habis enai ketiga. Maka apa ia kata? Apa tiada sesuatu dahulunya? Membalik teman.
Kemudian cok sekata puat dah. Bak jaro ni kira-kira nah ni inang jarau dan nah kira-kira anak kelingking yang ditanya pakri sesuatu dan tiada sesuatu hukum dianya. Yo kalau inang jarau puat dah, yo halih anak kita puat dah. Apa? Yo kalau nyo puat dah. Ada dia nyo puat dah. Hana nako. Yo nan yo galam nyo hana. Yo galam nyo hana nako. Sama dengan dia menyomenan yang bawa hana nah. Empat tempat hana tempat sid. Belah deh Adam. Empat tempat Adam hana. Jadi itulah jawabannya kena jawab oleh Abi Hanifah. Kemudian kata Abu Hanifah begini, ini dalil pada badan kamu pula, maka betapa iya katanya apa dahulu daripada ibu tangan kamu dan apa kemudian daripada jari kelingking kamu. Katanya tiada sesuatu dahulu daripada itu tanganku dan tiada sesuatu kemudian daripada kelingkingku. Maka kata Abu Hanifah, demikian lagi Allah Ta'ala, tiada sesuatu dahulu daripadanya dan tiada sesuatu kemudian daripadanya. Berkatalah dari, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Nyan kalau mengaku lagi kata jawab, tinggal sama tu. Katanya pulang. Katanya nyata olehmu, aku jawab insya-Allah. Jangan tak jawab, menyata tanya sama tu. Ni jawab beliau, pasti insya-Allah akan lebih jawab. Menyodron tanya. Katanya apa kelakuan Allah sekarang ini? Nyo jeno lon yang Tuhan na dumpuna hana tempat hana luar hana dalam kalau aku ye kada pegah. Yang sabotul yang jeno pubu Tuhan. Perkataan yang dan pertanyaan terakhir kata Abu Hanifah bahwasanya engkau ini terbalik pekerjaan engkau. Nyo menyon tanyang payah balik but kiban baik but draw yang tukang tanyang atas berium lung yang tukang jauh imiu balik. Kiban menyon tanyang potra balong ni jauh balong balik ni drone kena lo elong kenal lain aku. Maka siuriannya bahwa adalah yang menjawab itu di atas mimbar dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Pakicit draw lun kenan drone kena. Maka tatkala engkau turun aku naik bawa tekat drone kena lo elong nisya aku jawab akan soal engkau. Kemudian maka turun ia dan naik Abu Hanifah. Dari turun Abi Hanifah naik di mimbar, maka tatkala duduk ia atas mimbar, bak pada duduk pada tempat jawaban, maka nekun, pun nekun. Kanduk nyoci dayang drabono. Bertanya dah dari. Pat puatra pua buat Tuhan orangnya. Maka jawab Abu Hanifah akan tanyanya dengan katanya, kelakuan Allah sekarang ini menggugurkan yang batil sumpama kamu daripada atas ke bawah dan menaikkan yang benar umpama aku di bawah ke atas. Maka lalulah ia dan putuslah hujahnya. Yang kebut peik dong putun rawan kata. Habis ni ko. Yang ku yakin bandu-bandu yang kaya jawab musabahkan dari nakli ni ko. Hana ayat, hana hadis, hana sapu apa. Tapi bandu-bandu jawab dengan dalil akli. Kalau demikian tauhid lebih berkuasai dalil akli ketimbang dalil nakli ni ko. Dalil akli lawan kawan payah akui. Tapi dalil nakli nyobak kawan tidak pegah ni depu ni. Tuhan tirau. Tahu pegah tirau. Kun wallahu ahad. Pu jawab. Kami enggak tahu itu kun wallahu ahad.